Assalamualaikum geng. Okey, sekarang ni saya di bus Modernas di Matek 2026 di Bukit Jalil. Okey, hadapan saya ni adalah jentera yang terbaru dilancarkan oleh Modernas, iaitu Z15 GT. Keluaran daripada Modernas, keluaran tempatan kita, negara kita Malaysia. Okay. So seperti yang mana korang nak tengok, banyak review pada kita punya influencer, YouTuber di saluran YouTube maupun TikTok berkenaan dengan Z15 GT. Rata-rata komen banyak yang positif lah. Antara citaan atau rekaan Modernas yang terbaik setakat ini, sebuah moped Kapcai 150cc dengan pelbagai teknologi terkini yang kata setanding dengan jenama-jenama yang seangkatan ni lah, jenama Y maupun H. Dan rata-rata komen netizen kata lebih berbaloi Z15 GT ni berbanding dengan jenama H dan juga Y. Disebabkan yang pertama adalah dari segi harga bawah 10,000, dari segi design dia, dari segi horsepower, torque dia, dan juga kapasiti dia punya tank minyak lebih mantap dan lebih kuasa daripada yang jenama H dan juga Y. Right. So kita tengok bahagian bawah dia, bahagian tank minyak dia. Okay. So kapasiti tank minyak dia 5 liter something lah. Saya pun lupa berapa, tapi 5 liter lah. Dia punya tank minyak dia besar. Memang mengalahkan dia punya pesaing jenama Y dan juga H. Okay. Meter yang diberikan juga meter fully digital. Cuma saya tak dapat on kat sini, dia tak ada punya remote, tak ada. Right. So yang ni depan saya ni berwarna merah lah. Okay, ngam. Dia ada lagi beberapa color lah. So kat sini cuma dipaparkan berwarna merah.